Ini homestay bajet yang terbaik di Puncak Alam. Dengan harga tak sampai RM250 satu malam. Pandai kecek dengan owner, dapat murah lagi lah agaknya. Homestay ni sangat sesuai kalau korang ada urusan di Puncak Alam. Ada tempat lepak dekat luar ni, ada parking untuk 2 biji kereta. Mana tahu ada urusan dekat hospital UiTM ke, anak ada belajar kat UiTM ke, ataupun datang nak tengok saudara dekat Puncak Alam. Jom aku tunjuk homestay 3 bilik ni yang rasa seperti rumah sendiri. Ini bilik utama dia, ada katil king, ada iron board, ada aircon dan ada TV. Kemudian kita tengok ada almari besar macam ni, boleh gantung baju, dan ada bilik air yang cantik ni lah, siap water heater lagi. Ini suasana bilik pertama, sangat selesa. Kemudian di ruang tamu dia pula adanya meja makan untuk 6 seater. Kemudian ada ruang yang luas untuk lepak, ada TV, siap Netflix lagi, siap ada wifi lagi. Dan ni bilik air dekat luar lah, ada water heater, ada kerusi baby, dan ni bilik kedua. Bilik ni sesuai untuk budak-budak, tapi kalau dewasa pun boleh sebab dia ada katil super single yang boleh tarik lagi kat bawah, siap ada aircon lagi. Bilik ketiga dia pula di belakang ada katil queen, kemudian ada aircon juga, dan ni dapurnya ada ruang yang sangat luas kalau nak memasak lah. Peti ais pun ada, microwave pun ada, tempat masak pun ada, oven ada, dan semua kelengkapan cukup lengkap kalau kata nak stay lama kat sini, nak rasa seperti rumah sendiri. Inilah tempat dia. Jadi ini dia homestay TNJ di Puncak Alam. Roger je number ni atau klik link di bio.